Percaya tak kalau aku cakap dengan korang, dalam cermin mata ni aku main game dalam 120Hz, aku ada extra monitor, aku boleh cocok phone aku, switch aku. Lepas tu korang tak nampak apa-apa, tapi aku nampak jelas macam 174 inci OLED monitor. Vector dah sampai dekat Malaysia. Ini Vector Beast XR. Ya, ini cermin mata yang paling high tech aku pernah ada. Dalam ni korang ada skrin sebesar 174 inci 1200p resolution dekat setiap biji mata korang. So ianya memang high resolution. Lepas tu field of view dia 58 darjah. It's very wide, tak adalah se-wide macam VR glasses. Susah sikit aku nak explain dekat korang macam mana experience dia, so aku cerita sehabis boleh. Dia macam TV besar depan mata korang, 174 inci tu kan. Aku nampak depan ni besar. Dia rasa macam 4K screen, but technically dia bukan 4K betul-betul. Vector Beast XR ni dia guna Sony punya latest display panel, 1250 nits brightness. It's a micro OLED yang sangat terang betul-betul depan biji mata korang. Jangan risau, korang boleh adjust dia punya brightness ikut keselesaan korang. Kalau rasa macam tak cukup gelap environment, cermin mata ni juga guna electrochromic film, so korang boleh adjust tahap kegelapan sebanyak 9 level. It's honestly almost macam korang duduk dalam bilik gelap. Aku boleh guna Vector Beast ni sebagai skrin yang lagi besar untuk aku punya gaming handheld. Aku boleh guna sebagai extra monitor kalau aku pakai laptop aku, PC aku pun aku boleh cocok juga. Kalau kau nak pakai dekat konsol korang pun boleh. Cumanya kalau korang nak pakai dekat Switch, korang kena beli dia punya docking station dia. Sebab apa? Sebab dia Nintendo. Personally, this is something yang aku sangat suka. App dia sendiri namanya Spacewalker. App dia sumpah cool. Dalam dia jadi hub untuk korang nak main game Xbox ke, nak main Nvidia GeForce. Ini korang boleh install dekat phone korang, korang boleh install dekat PC, dekat Mac. Dalam Spacewalker ni korang boleh buka YouTube ataupun Netflix direct dalam ni. Korang boleh juga tengok galeri korang sendiri dalam ni, dan semua tu aku cakap tadi, korang boleh transform dia jadi 3D. 3D ni aku nak cakap dia bukan 3D yang macam memeningkan sangat lah. Pada aku okey, pada wife aku yang tak biasa ataupun macam korang lain yang tak biasa sangat dengan benda-benda ataupun senang mabuk ke apa kan, mungkin korang boleh pening sikit. Tapi kalau korang macam aku jarang ada mabuk, sea sickness ke, should be okay untuk korang juga. And 3D experience dia dalam ni pada aku is amazing. Theoretically korang boleh jadikan apa-apa saja media yang korang tengah tengok jadi 3D. Vector Beast XR ni pada aku good investment. Korang punya increase privacy, security, lepas tu personal entertainment and increasing productivity jatuh pada S tier pada aku. Betul, harga dia mungkin a little bit pricey, RM2,500, tapi tak jauh sangat beza daripada korang beli monitor display OLED korang sendiri dekat korang punya PC setup kan. Tapi beza dia korang boleh bawa ni ke mana-mana sahaja. So aku highly recommend korang try out this product kalau korang dapat peluang. And kepada team Vector, kalau korang boleh buat roadshow, aku suggest korang buatlah roadshow sebanyak mana yang korang boleh, supaya orang boleh experience korang punya product ni first hand. Sebab this is something yang orang kena experience sendiri untuk tahu dia macam wow,